Assalamualaikum. Alhamdulillah hari Kedah ombak. Turun kat Karang Bunga Bagan Lalang. Dari turun berempat lah. Fizi ada, Tok Lan ada, Mak Zin on the way. Dan aku sekali. Tapi itulah risau juga ni. Agak-agak kat tengah dia lenang lah. Turun dulu baru tahu. Wah. Okay gang, dah sampai spot gang. Macam biasa abad ring. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu-ulu perambut, aku ulu kau sambut. Ini hari air laju lagi yo. Apa dia? Dalam. Kan? Ikan gede-gede banyak bang. Habis umpan je ni. Harus. Woi, kuat anyok dia. Nyak ya. Dalam. Masa dalam sangat ah? Rasa sini tak sampai 16-17. Baru nak pasang. Rasa sini 14 boleh dalam pun. Boleh? Dalam. Tolak ke tengah. Lagi setengah. Kena ikut busy ni, busy banyak lubuk ni. Kena ikut busy. Main dalam tengah. Laju air. Sinilah aku jumpa ibu tu. Ibu gerut-gerut timbul. Wow, rupa dia tinjau ikan pada permukaan air. Begini, aku datang nak saut dah. Wow, besar. 5 kilo tak lari tu. Meletup channel tu. Ikan lain tak apa, geruk-geruk beli basah je. Basah, dia terapung. Ni lubuk karang ni. Ni lubuk lama ni. Right. Tak besar. Melawan. Yonoho. Alhamdulillah lesen. Boleh lah. Hai goreng-goreng. Alhamdulillah.
lah, karang cantik ni. Cik. Jodoh. Dah saya poket je. Tak apa ni, ketam. Ketam oi. Ada sekilo. Sampai. Woi, rasa. Kilo lebih kot. Woi. Rasa. Woi. Mak sini kau mana geti? Habislah lepas ni. Wih, rasa bang. Tak nak naik eh? Tak ada dia boleh naik kasar tu. Macam tolong. Kalau busy tadi aku tak datang dah. Lepas tu kena buat 2 kali. Satu cukup. Angkat bagi. Uish. Angkat. Pusing. Oi. Sekilo 2 dah ni. Ui, parti. Betul lah Ji kau cakap air boron. Ui. Aduh. Lopeh boron. Kau nak rasa dia lontor. Dah jauh pun ia. Mana pun ia? Alamak, sangkut. Mak air lombik erot ni. Gele-gelewa pun ia. Jodoh. Kau jangan tengok. Lembut gila rot. Tak boleh balik aku. Makan dalam. Ikan dah tak ada ni, ambil je lah. Nambah-nambah. Ikan dah masuk. Okey lah geng. Ikan pun kurang lah nak buka mulut. Aku dapat jenak poket je. Saya 4 jari 3 ekor. Olan dapat kerapu mati hijau. Boron. So aku naik dulu lah sebelum air surut. Sini kalau air surut jenuh nak menyeret. 1 kilo, sekilo air surut. Ni tengah lagi air dah tinggal 1.6 meter je. Jauh lagi ni. Air 1.6 meter je. Depan lagi lah pula. Tu kalau air surut sini dataran terus. Naik. Tak guna kan kalau 2 kali putih. Dia elok tali tu, tali tambik yang putih tu, tali parachute tu. Tali yang tarik ni tak kukuh ni, dia dalam dia kotak. Puasa tunda geng. Aku punya terasa dah sangkut-sangkut dah. Senggut.
Alhamdulillah geng, selamat mendarat. Tak berapa banyak hasil aku. Ada 3 ekor je. Jadi lah. Oh lemak sotong sudah. Dah kentut. Mudah aku punya tong. Alright, sampai jumpa lagi. Kumpau.